Okey. Dia ada satu daerah Limbang. Okey. Oh, Lawas dalam Limbang. Betul. Cuma macam ni. Okey. Kalau kau nak pergi Lawas dari Limbang, kau kena lalu Brunei juga. Okey. Nama daerah Brunei tu dipanggil Temburong. Okey. Okey, so kalau daripada Limbang kau nak pergi Lawas, Limbang kau masuk Brunei, Temburong kau masuk Lawas. Okey. Macam tu cerita dia. Juga. So kalau dari flight kau akan turun Miri. Miri. Sefaham aku dengar orang cerita. Daripada Limbang boleh pergi ke Sabah tak? Boleh. Okey, cerita dia macam ni. Jalan darat kan? Betul, jalan darat juga. Engkau kalau daripada KL kau boleh turun KK juga. Okey. Cuma jauh sikit dah 5 jam. Okey. KK kau akan turun Papar, kau akan turun Beaufort, kau akan turun Sepitang, kau akan turun Lawas. Okey. Sepitang kau akan jumpa Sindumin, kau akan jumpa Lawas. Okey. Masuk Temburong, masuk Limbang. Okey. Oh, kira sampai Beaufort sampai Sepitang. Beaufort kau akan turun Sepitang. Dia kalau macam nak pergi ke Labuan, dia akan pergi Beaufort ke Kuala Penyu.